Masa saya baca Fatihah dalam solat, saya bersih kan. Saya ucap Alhamdulillah. Putus tak bacaan Fatihah saya? Putus. Ingat bacaan Fatihah tadi, jangan kita keselangi dengan bacaan-bacaan yang asing. Yang tidak ada kaitan dengan hal solat. Contoh hal bersin. Siapa yang bersin sunat memuji Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau tengah baca Fatihah, dia mesti mualat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hajjing. Alhamdulillah. Faham? Kena baca semula. Okey? Sebab Alhamdulillah ketika bersih, bukan hal solat. Tetapi kalau kita selangkan bacaan itu dengan lafaz yang diperlukan atau disunnahkan dalam solat, tidak putus. Contoh, tu imam salah baca. Faham? Tu imam salah baca. Patutnya innal ladzina kafaru. Tu imam innal ladzina amanu. Tadi nak amanu dah sekali. Ni nak amanu lagi. Patut innal ladzina amanu tadi, sekarang innal ladzina kafaru. Tu imam salah. Kita maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patut ihdinas siratal mustaqim. Tu imam salah. Innal ladzina amanu. Kita dengar nak amanu, sepatutnya nak kafaru. Kita ni tadi ihdinas siratal mustaqim. Innal ladzina kafaru. Kata ketua imam. Faham lagi? Kemudian kita sambung balik Fatihah, tak payah baca dari semula. Kenapa? Kerana menegur imam itu hal yang berkait dengan sembahyang. Faham atau tidak? Okey. Ke tak faham? Tak faham kat tangan. Bersih tak ada kaitan dengan bismillah, dengan sembahyang. Nah, ada pun menegur imam, disuruh tak dalam sembahyang? Disuruh. Maka kita tegur imam, tak apa. Atau tu imam tu sepatutnya sembahyang zuhur 4 rakaat. Tapi tu imam ni hari tu dia bengong sikit. Dia sembahyang zuhur 1 rakaat, terus tayar akhir. Faham lagi? Nah, mungkin dapat mesej sesuatu daripada bini dia, suruh balik dah apa, takut tak, terus duduk tayar akhir. Kita ni maliki yaumiddin. Subhanallah. Kata gitu. Jadi subhanallah itu tidak putus berturut-turut Fatihah. Terus boleh sambung. Jelas lagi? Tu. Yang ketiga, tu imam turun sujud sajadah. Kita maliki yaumiddin. Patut iyyaka na'budu. Dah tu imam turun Allahu Akbar. Kita tinggal Fatihah. Lepas iyyaka na'budu turun sama-sama sujud sajadah. Naik dari sujud sajadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham lagi? Terus boleh sambung. Walaupun lama sujud sajadah. Tak putus mualat. Faham atau tidak? Baik.